来自非洲国家莱索托的19名儿童日前抵达印尼巨港市，并在巨港古苏玛邦萨学校礼堂参加一场特别活动。他们的到来受到南苏门答腊印尼佛教会主席兼佛教文化培训中心指导老师以及南苏门答腊印尼文化遗产组织主席的热烈欢迎。正如所看到的19名来自莱索托的非洲儿童，在古苏玛邦萨学校礼堂举办了一场活动中，展示了他们的各种才艺，包括歌唱、舞蹈以及来自非洲的其他文化艺术表演。这些来自非洲莱索托的孩子是由阿弥陀佛 Care Center 基金会带到巨港的，这已经是他们第2次来到巨港。此前在2016年也有一批非洲儿童曾来访，但来自不同的国家。根据阿弥陀佛 Care Center 基金会的一位负责人表示，该基金会目前在非洲6个国家设有分部，并运营着起家儿童福利机构。Jadi Amitofo Care Center ini ada di 6 negara di benua Afrika, ada 7 panti. Nah, di 2016 itu dari negara Eswatini hadir di Palembang. Nah, karena para orang tua asuh yang di Palembang ini terus berlanjut, makanya di 2025 ini hadir yang dari negara Lesotho. Berbeda negara, sebagai bentuk bertanggungjawaban kita kepada para orang tua asuh yang berasal dari Palembang. Hari ini kedatangan tamu dari与此同时，南苏门答腊印尼佛教会主席布达亚纳培训中心指导老师兼南苏门答腊印尼文化遗产组织主席苏卡泰表示，非常高兴能够迎接来自非洲的孩子们，因为他在2016年时未能与他们见面，并给予支持。sangat senang ya kedatangan saudara kita dari jauh ini ya, dari Afrika. Mungkin yang tahun 2016 itu kami belum berkesempatan ya, tahun yang kedua kali ini kita berkesempatan bertemu mereka. Tentu kita senang, kita ingin melayani mereka dengan baik, karena kita tahu juga mereka kan anak yatim piatu ya. 为了表达欢迎之情，当地民众亲自前往 Sultan Mahmud Badarudin II 国际机场迎接来自莱索托的非洲儿童，并在当晚一同共享欢迎晚宴。Tim Liputan Pal TV